Assalamualaikum murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Huda yang akan bercerita tentang si gadis berhut merah. Dan bersama saya Cikgu Ain yang memegang watak sebagai serigala. Saya Cikgu Zul yang akan memegang watak si gadis berhut merah. Saya Cikgu Adira yang akan memegang watak sebagai tukang kayu dan nenek. Okey. Pada satu hari, ada seorang gadis kecil berhut merah. Kenapa kita panggil dia gadis berhut merah? Kerana gadis kecil ini suka memakai hut merah yang dijahit oleh ibunya. Pada suatu pagi, si gadis kecil berhut merah ini berjalan ke dalam hutan kerana ibunya menyuruh si gadis berhut merah ini untuk menghantar bubur kepada neneknya yang sakit. Ibu pesan jangan bercakap dengan orang tak dikenali. Okey, sekarang saya nak pergi rumah nenek. Gadis itu pun berjalan ke dalam hutan. Tanpa dia sedari, ada seekor serigala yang sedang memerhatikannya. Gadis kecil dan nenek tua. Wah, hidangan dalam satu hari. Hai adik manis, nak pergi ke mana? Hai, Kak Serigala. Saya nak pergi rumah nenek. Dia sakit. Oh, tapi kenapa kamu tak pergi kutip bunga dulu? Kat sana ada banyak bunga yang cantik-cantik. Wah, idea yang menarik. Saya nak kutip bunga lah, mesti nenek suka. Sementara gadis kecil itu memetik bunga, serigala pun pantas berlari ke rumah neneknya yang sakit. Siapa di luar sana tu? Ini saya, cucumu. Oh. Dan serigala pun masuk ke dalam rumah nenek dan menelan nenek. Dan dia pun menyamar menjadi nenek si gadis berhut merah. Nenek! Oh, nenek! Ya, masuklah sayangku. Nenek, kenapa mata nenek makin besar? Supaya saya boleh lihat kamu dengan lebih baik. Tapi saya tengok telinga nenek pun besar. Supaya saya boleh dengar kamu dengan lebih jelas. Tapi, kenapa saya tengok gigi nenek pun besar dan tajam? Supaya saya boleh makan kamu. Berhenti serigala jahat. Dan tukang kayu pun menyerbu serigala dan menyerang serigala tersebut. Dan akhirnya serigala tersebut pun mati. Dan nenek kepada si gadis berhut merah dapat diselamatkan. Aku hidup semula. Nenek, saya minta maaf sebab tak dengar cakap ibu. Lepas ni, saya akan kena kata ibu untuk tidak bercakap dengan orang luar. Cu, lain kali ingatlah pesan ibumu. Jangan sesekali mendekati orang yang tidak dikenali. Kerana kita tidak tahu orang itu baik atau buruk. Ingat tu, Cu. Baik, nenek. Baiklah, dan sejak daripada itu, gadis berhut merah
sudah tidak berani lagi untuk percaya dengan orang yang tidak dikenali. Jadi apa pengajarannya, murid-murid? Pengajarannya, janganlah kita mudah percaya kepada orang yang tidak dikenali. Dan kita perlu mendengar nasihat daripada ibu, ayah dan juga guru kita. Jadi itu sahaja kisah gadis berhut merah pada hari ini. Sekian.